Aksi liar di Strikerland. Sebaik saja Sarkas Scream FC masuk ke dalam bandar ini. Dan sebahagian rombongan mereka adalah gerakan baru yang tiada penjaga gol mampu untuk selamatkan, tetapi berhantu. Ayuh ketahui lebih lanjut lagi. Coach Bellman, macam mana awak dapat idea kereta api berhantu ni? Bukan saya. Setiap jurulatih dalam sejarah panjang Grim telah menyimpan pengetahuan bola sepak mereka di dalam buku berkuasa purba. Detektinomicon! Boleh tak sesiapa tolong tutupkan tingkap tu? Maaf. Apa-apa Sangat lah. terlebih-lebih. Bunyi kereta api berhantu tu memang macam... Jangan sebutkannya, kawan. menakutkan. Kenapa? Betul ke? Kita perlukan penjaga gol ke untuk hentikan kereta api tu? Ya, kenapa Big Bo dapat pelepasan sebelum perlawanan? Big Boss sedang buat persediaan secara rahsia untuk kereta api berhantu. Dia barisan terakhir pertahanan kita. Menentang mereka. Akhirnya aku di sini. Jantungku degup berbunyi. Ribuan peminat bersorak lagi. Nafas bagai terhenti. Whistle berbunyi. Kerahan sejak keringat dan tunjuk bakat. Bertarung di liga hebat yang terkuat. Tiap saat akan ku cuba buktikan. Yeah, 1, 2, 3. Aku super striker. Super Strikers! Super Strikers! Setiap langkah bagaikan wira seolah bergema. Super Strikers! Super Strikers! Super Strikers! Adakah bermain dengan Super Strikers ada kepentingan peribadi untuk Grim FC? Big Bo tak sengaja telah cederakan penyerang legenda awak, Spike Dawson. Tiada langsung. Spike Dawson dulu seorang pemain hebat. Tapi sifat dengkinya mencemarkan nama baik kelab ini. Gembira saya katakan kami dah tak perlu melihatnya. Itu apa yang awak fikirkan. Trofi cantik saya. Tapi koleksi saya masih belum lengkap. Tak berapa lama lagi dah. Saya akan tamatkan kerjaya Big Bo macam dia tamatkan kerjaya saya. Dan ambil sarung tangannya sebagai trofi terakhir saya. Spike! Mak dah buatkan strudel untuk kamu. Mak, janganlah ganggu saya masa saya tengah buat rancangan dendam. Jangan kamu menjawab cakap mak orang muda. Maafkan saya, Mak. Nak tinggalkan gua penjaga gol ni tak lama lagi, Tuan. Dah makin hapak dalam ni. Semuanya berbalik, Albert. Saya dah mula faham macam mana gerakan baru Grim berfungsi. Mereka duduk dalam formasi yang ketat untuk sembunyikan kedudukan bola. Penjaga gol tak tahu dari mana sepakan itu datang. Kedudukan dan tindak balas saya mestilah tepat kalau nak berjaya menghalang menentang kereta api berhantu. Apa rancangan Tuan untuk melakukannya, Tuan? Meriam 4 lanas. Dah cakap pada Green MC tanpa saya mereka tak ada apa-apa. Terutama sekali selepas saya curi buku berharga mereka Tektinomicon.
Sekarang saya nak pergi melawan Big Bo. Hehe. Mak, saya tersangkut. Jangan risau, sayangku. Mak sapu minyak pada strudel ni dulu. Mak akan keluarkan kamu dari situ sekejap lagi. Aktifkan meriam 4 laras. Meriam 4 laras diaktifkan. Ya, saya dengar 30 kali bunyi loceng yang pertama. Awak nak beli strudel ni tak, sayang? Sangat lazat. Silakan masuk. Saya tak tahan dengan strudel yang sedap. Oh, terima kasih banyak. Sayang. Kadar menyelamat kereta api berhantu 100%. Meriam 4 laras sekarang ke mod tidur. Albert, itu awak ke? Meriam 4 laras dimulakan. Huh? Kelajuan dinaikkan. Bahaya. Amaran kecederaan. Putuskan. 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 Electric diputuskan. Sila hubungi juruteknik meriam 4 laras yang bertauliah. Trofi cantik saya. Balas dendam ni betul-betul dah jadi semakin tua, Spike. Saya takkan Tamatkan berhenti kerjaya sampai... saya macam saya tamatkan kerjaya awak. Macam saya kata, tua. Tapi saya tak cedera, rancangan awak gagal. Itu apa yang awak fikirkan. Tapi awak bukanlah orang yang tahu semua sudutnya, Big Bo. Huh? Maafkan saya, Tuan. Boleh tak tolong saya? Saya betul-betul minta maaf, Tuan. Perempuan tua tu mengumpan saya dengan pembohongan. Dan strudel yang sangat lazat. Itu bukannya perempuan tua. Tadi tu ialah Spike Dawson. Spike Dawson? Setelah sekian lamanya, apa yang Tuan nak buat tentangnya? Tak ada apa sekarang ni. Saya perlu berehat untuk perlawanan menentang Grey. Kamu dah habis bermain dengan kawan kamu, Spike? Dia musuh ketat saya, Mak. Big Bo ialah musuh ketat saya. Dan permainan yang saya main baru sahaja nak bermula. Hello. Lembaga Disiplin Liga Super. Saya mempunyai maklumat tentang kecurian buku Tektinomicon. Selamat pagi, Tuan. Lena tidur? Ya, saya nak buatkan kereta api berhantu menciut berhenti. Jangan beli apa-apa strudel, ya? Sangat kelakar, Tuan. Saya Ejen 1. Saya Ejen 2 dari Lembaga Disiplin Liga Super. Saya masih belum ada nombor lagi. Tapi kalau saya bantu selesaikan kes ni, saya dah boleh dapat nombor saya. Baca buku peraturan ejen orang baru. Peraturan 4.73. Ejen Liga Super sentiasa kekal tenang. Ia buatkan fikiran tenang. Dan buat awak nampak lebih hebat setiap masa. Bagaimana saya boleh membantu awak, tuan-tuan? Kami dapat maklumat yang Big Bo terlibat dalam kecurian buku Tektinomicon. Tapi awak bukanlah orang yang tahu ke semua sudutnya, Big Bo. Spike bukannya cuba nak mencederakan saya. Dia cuba nak memerangkap saya. Boleh tak kalau kami lihat tempat ni?
yang buatkan awak fikir Big Bo terlibat dalam jenayah ni? Kami dapat tip dari orang tak dikenali. Lagipun, dengan Big Bo akan menentang kereta api berhantu, tak ada siapa boleh beruntung dari mencuri buku tu. Saya dah jumpa. Saya dah jumpa. Protokol yang muda. Peraturan 1.7A. Ejen Liga Super tak pernah senyum. Ada sejenis kris dekat sini. Barang sama kita jumpa atas bas krim. Sekarang Big Bo adalah suspek utama kita. Oh, Saya mahu striker lain dikepung sekarang juga. Mesti Spike dah letakkan Tektinomicon tu di sini malam tadi. Dia cuba nak buatkan saya diharamkan seumur hidup. Jadi, apa yang kita nak buat mengenainya? Bersihkan nama saya adalah sangat bagus, tapi tugas memanggil. Perlawanan ke, Tuan? Itu berisiko kerana sangat terbuka. Tak ada tempat nak bersembunyi di atas padang bola sepak. Mungkin tak perlu menyorok pun. Ini pun dia. Buku peraturan ejen Liga Super. Saya ada rancangan yang akan benarkan saya bermain. Hentikan kereta api berhantu dan buktikan Spike yang perangkap saya. Bunyinya cukup mudah, Tuan. Malam perlawanan di Strikerland. Dan peminat-peminat Grim menakutkan turun ke stadium. Tetapi mereka tiada apa dibandingkan dengan pasukan itu sendiri. Tapi setakat yang paling pelik malam ni, Super Strikers bermula dengan penjaga gol kedua mereka, Noah Murdoch. Kalau ada penjaga gol yang boleh halang kereta api berhantu, pasti orangnya ialah Big Bo. Awak dengar tu, Brenda? Cukat. Kereta api berhantu sedang marah. Mana dia bolanya? Tak tahulah, kawan. Super Strikers perlukan penjaga gol lebih besar. Tunggu dulu. Kami mencari orang yang serupa seperti awak ni. Tak apalah. Pergilah masuk, budak. Seorang lagi penjaga gol menjadi mangsa kepada kereta api berhantu. Minta maaf sangat-sangat, kawan. Saya dah hampakan awak. Jangan risau, kawan. Belum ada yang dapat menghalang kereta api berhantu. Setakat ni. Big Bo? Mana awak dah pergi, Man? Sebenarnya, Spike perangkap saya kerana mencuri Tektinomicon dan sekarang saya macam pelarian dari SLDB. Saya bukan nak jadi orang tak sensitif, tapi awak dapat tak jalan nak menghalang kereta api berhantu, Big Bo? Jangan risau, kawan. Saya tahu ke semua sudutnya. Tunggu sekejap. Kalau awak boleh menghalang kereta api berhantu, itu nampak sangat macam awak yang mencuri Tektinomicon. Nanti akan nampak pelik, Mon. Dah ke awak fikirkan? Awak tahu? Terlepas menyelamat dengan sengaja. Ya, ada benda yang lebih penting daripada bola sepak. Atau bukan? Saya takkan benarkan Spike Dawson menang. Saya nak keluar sana dan saya akan menghalang kereta api berhantu. macam mana awak nak turun ke padang? Tempat ni penuh dengan ejen Liga Super. Dengan sedikit tuah dan sedikit bantuan daripada buku peraturan Liga Super. Berita baik untuk peminat Super Strikers ialah Noah Murdoch yang malang telah dikeluarkan. Dan berita buruknya, Mac, ialah mereka tak menggantikannya. Super Strikers memulakan separuh masa kedua tanpa penjaga gol. Big Bo, berhenti di situ juga. Peraturan 5472. Kenali suspek awak. Awak gadaikan kerjaya awak hanya kerana nak halang kereta api berhantu. Tak mungkin awak nak lepaskan perlawanan ni. Awak semua dah tersilap. Saya tak curi buku Tektinomicon tu. Saya telah diperangkap oleh Spike Dawson. Baik awak menyerah diri, Big Bo. Tak ada tempat nak larikan diri. Tak ada tempat nak sembunyi. Saya tak perlu nak sembunyi. Peraturan 7.94. Jangan beritahu saya. Saya tahu yang ni. Tiada ejen Liga Super dibenarkan berada di padang semasa perlawanan.
dari kawasan penonton. Tapi mata Vladimir Savic sudah pun memandang pada gawang gol. Tepisannya hebat. Big Bo terlepas daripada kepungan. Saya mahu dia ditangkap sebaik sahaja whistle penamat ditiup. Arahan diterima. Arahan diterima. Arahan diterima. Dengan Big Bo kembali ke padang, adakah Super Strikers berpeluang kalahkan Grim? Kita akan ketahui sekejap lagi, Brenda. Arahan diterima. Baiklah kawan-kawan. Big Bo lakukan apa saja untuk pasukan ni. Ayuh kita jadikannya sangat berbaloi. Memang pasti. Ianya gol. Ini semua dah melampau. Big Bo tu penipu. Nama Spike Dawson. Ingatkan apa-apa tak? Big Bo dah dia memerangkapnya. Bah, merepek aja. Spike Dawson dah sejarah purba. Hello. Ada sesiapa di rumah? Apa dia itu? Larikan diri dari pihak berkuasa? Oh, saya baru jemput masuk diri sendiri. Dah lama sangat saya tunggukan saat-saat ini. Bila Big Bo dah tak ada lagi, akhirnya saya dah boleh ambil trofi saya. Apa? Tidak, tidak. Ini tak mungkin. Grim FC sedang menyerang sekali lagi. Putuskan. Oh, yang besar berada di antara mereka dan gawang gol. Hah? Dia bermain? Sarung tangan tu akan jadi milik saya. Setakat ini semuanya bagus. Sekarang segala-galanya terpulang kepada Tuan. Big Bo membantu pasukannya menyamakan kedudukan. Tapi cabaran sebenarnya baru nak bermula. Tetapi berhantu. Tak percaya saya cakap benda ni. Tapi saya harap Big Bo terlepas kali ni. Saya tahu apa maksud awak tu, Mon. Tangkapan yang hebat. Cantik tu Big Bo. Peminat-peminat Grim hampir tak percaya. Big Bo penjaga gol pertama dapat menghalang kereta api berhantu. Memang pasti. Awak betul-betul perlu ke ayat baru, tak? Memang pasti. Strudel. Strudel yang lazat dan rangup. Strudel. Dapatkan strudel panas di sini. Dapat awak. Kita dah masuk masa kecederaan. Adakah Big Bo akan berjaya? Atau adakah kereta api berhantu menggilisnya sampai jatuh? Saya mesti umpan Spike untuk ke tempat terbuka. Atau habislah saya. Tapi macam mana? Trofi cantik saya. Kedudukan dan tindak balas saya mesti tepat. Big Bo menanggalkan sarung tangannya. Memang sengaja. Dia betul-betul terbawa dengan cara buat persembahan. Big Bo akan dibalas atas ketidakhormatannya. Grim telah berjaya lolos. Hanya Big Bo yang berdiri antara Grim FC dan kemenangan. Mampukah dia melakukannya? Memang pasti! Bagi saya. Dua orang peminat nampaknya sedang merebutkan sarung tangan Big Bo. Hei, bukan
Bukankah itu Spike Dawson? Dapat awak. Apa? Big Bo beritahu kita yang benar. Semua ejen bergerak sekarang. Tangkap Spike Dawson. Awak berjaya. Terima kasih semua. Misteri bola sepak abad ini dan semua strudel tu. Oh, saya rindukan dua-dua sekali lah. Nasib baik Big Bo dapat tangkap Ya, segala-galanya. kawan. Awak memang tak main-main masa awak cakap dah tahu ke semua sudutnya. Macam mana dia muat dalam tu? Minyak strudel. Ew. Hei, bukankah itu benda sama yang dijumpai dalam bas green dan pada buku Tektinomikon? Kerja bagus yang muda. Awak layak dapatnya. Ha! Ih! Protokol orang muda, ejen Liga Super tak pernah senyum. Tapi kami benarkan kali ini saja ejen 327. Spike Dawson! Apa yang Mak cakap pada kamu tentang bermain di tong sampah? Maaf, Mak. Baik, sudahlah tu. Ayo kita balik rumah.